Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ini hari Khamis, so saya akan attend workshop dekat OUM untuk ASEAN Stakeholder Summit ni. Ni dia. Okay. So saya masuk workshop yang pertama. Kita ada workshop 3 kat sebelah. Right. So tentang Generative AI Training Needs Analysis for Educators from Global South. Ini adalah majlis ilmu yang kami pensyarah-pensyarah sangat-sangat mendambakan ilmu-ilmu sebegini, dan khususnya ini diberikan oleh workshop ini diberikan oleh seorang profesor daripada luar, rasanya daripada Filipina. Okey, tentang generative AI, tentang macam mana kita nak masukkan dia ke dalam training need analysis kita. So, orang belum ada lagi, dan kita tengah menunggu partisipan yang lain untuk kita sama-sama kita nak buat workshop lah. Workshop ni bengkel, kena buat something. So, it is not about just nak mendengar-mendengar saja. So, apabila kita ada workshop ni, kita juga boleh buat sharing dengan peserta-peserta lain, academician daripada fakulti yang lain. Sebab mereka juga mempunyai pengalaman mereka sendiri dan kita mempunyai pengalaman kita yang boleh kita kongsikan. Kita tengok apa boleh kita collaborate sama-sama nanti. Mungkin hujungnya nanti kita boleh buat satu paper, research paper bersama. So inilah dia, the ideas di sebalik attending any workshop, attending any conference, untuk kita dapatkan ilmu dah sama-sama. Okay, jom. Assalamualaikum.